Sambal pedas ala Thai ya. Jom kita masak. Tengok bahannya dulu. Ikan dah disiang, kita letak asam jawa ya. Lepas ni dicuci bersih, kita letak garam dan kunyit. Ni ada bawang besar 2 biji ya. Bawang putih tu dalam 3 biji atau 4 biji macam tu lah. Cili besar merah tu dibuang biji ya. Lepas tu cili padi tu ikut pedas masing-masing. Nanti kisar ya. Dikisar sedikit kasar. Air asam jawa. Ikan tadi dah dibilas ya. Dah buang asam jawa, kita letak garam sedikit, kunyit sedikit. Ni bahan yang dikisar tadi. Tengok ya, kasar sikit ya. Jom kita masak. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak dah panas, kita goreng ikan ya. Goreng hingga garing betul-betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Tu opah tengah goreng ikan. Apa khabar sahabat semua? Harap sahabat semua sihat selalu, dimurahkan rezeki, amin. Amin. Jom kita tengok ikan. Ikan pun dah garing ya, angkat. Buat sampai habis. Dah pun siap ikan goreng. Kurangkan minyak goreng ikan tadi, kita tumis bahan kisar. Tumis hingga cili semua, bawang semua tu masak betul-betul. Dah masak ya, dah kering. Masukkan air asam jawa, gula, serbuk rasa, sos tiram dalam 2 sudu makan ya. Masukkan air sedikit untuk kuah ya. Kuah dia tak banyak, sedikit dia ya. Bolehlah dirasa apa yang kurang. Tadi kita tak letak garam kan, kita letak kicap sotong ya. Dah mendidih ya, dah dirasa. Masukkan ikan yang digoreng tadi tu. Gaulkan rata ya sambalnya dengan ikannya. Dah pun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Selamat mencuba ya.